Pelakon dan pelawak terkenal Yusri Edo atau lebih dikenali dengan panggilan Yus Jambu yang meninggal dunia awal pagi tadi selamat dikebumikan di kampung halamannya di Bintong Tangar. Dunia komedi tanah air pernah diserikan dengan gelak tawa yang tidak ternilai, namun kini pentas itu terasa sunyi tanpa kehadiran permata-permata seni yang bakal Kak Ponti TV senaraikan di bawah ini. Dalam video kali ini, kita akan mengenang kembali 6 pelawak yang telah pergi meninggalkan kita, daripada figur veteran yang menjadi rujukan zaman berzaman hinggalah keberbakat muda yang pergi terlalu awal di puncak kerjaya. Walaupun jasad mereka sudah tiada, legasi jenaka dan karya ikonik mereka tetap hidup, terus menggubat rindu serta mengukir senyuman di wajah kita sehingga ke hari ini. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 pelawak di Malaysia yang telah meninggal dunia. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Acapan. Hey, thanks to all of you, man. I miss you all so much. Ada yang rindu saya tak? Sebenarnya uncle sakit dada dah 4 hari dah. Itu saya duduk rumah aja. But now I feel better. I'm okay. So good. Industri hiburan tanah air kehilangan sebutir bintang yang sangat versatile apabila pelakon dan pelawak veteran Acapan atau nama sebenarnya Saminaden Retinam menghembuskan nafas terakhir pada 14 September 2018 di usia 63 tahun. Mendiang dilaporkan meninggal dunia akibat kegagalan buah pinggang di kediamannya di Puchong, Selangor. Pemergian beliau bukan saja dirasai oleh ahli keluarga, malah oleh seluruh peminat pelbagai kaum yang membesar dengan lawak jenakanya yang santai dan penuh dengan mesej perpaduan. Legasi yang ditinggalkan oleh mendiang Acapan tetap mekar dalam lipatan sejarah seni negara, terutamanya menerusi penampilan ikoniknya dalam sitkom popular Santan Berlada. Beliau dikenali sebagai pelawak yang mampu mencuit hati tanpa perlu berlebih-lebihan, sering membawa watak yang mewakili realiti masyarakat majmuk di Malaysia. Sehingga kini watak-watak yang pernah dihidupkannya terus dikenang sebagai simbol kegemilangan era komedi klasik yang menyatukan hati rakyat Malaysia melalui gelak ketawa. 5. Bob Kuman. Sungguh bersyukur aku kehadrat rezekimu ini. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku. Amin. Kau panjangkanlah. Amin. Kau panjangkanlah. Amin. Nyawa awak dan nenekku. Allahyarham Bob Kuman atau nama sebenarnya Husni Muhammad Rawi telah menghembuskan nafas terakhir pada 3 Mei 2012 kira-kira jam 4.38 petang di kediamannya di Kota Damansara. Beliau meninggal dunia di usia 41 tahun akibat komplikasi jantung dan paru-paru setelah sekian lama bertarung dengan masalah kesihatan yang bermula sejak insiden terjatuh di set penggambaran serta di bilik air. Pemergian beliau di sisi isterinya Normah Osman amat dirasai oleh rakan-rakan artis dan peminat yang menyifatkan beliau sebagai seorang yang sangat merendah diri dan gigih bekerja walaupun dalam keadaan uzur. Legasi yang ditinggalkan oleh Bob Kuman dalam industri seni tanah air amat bermakna, terutamanya melalui sumbangannya sebagai pelakon watak komedi yang ikonik dalam pelbagai filem dan drama. Beliau mula dikenali ramai menerusi Kumpulan Kutu dan sering muncul dalam karya popular seperti filem Jutawan Fakir serta Jangan Pandang Belakang Boleh. Selain bakat lakonannya, beliau diingati sebagai pejuang seni yang sering menyuarakan nasib artis-artis veteran dan keperluan perlindungan kebajikan yang lebih baik untuk penggiat seni, meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah industri kreatif di Malaysia. 4. Din Beramboi. Simple. Bukan pimples. Pimple jerawat. Simple, ringkas. Cuba pakai sebut simple. Simple. Bagus. Makcik jangan takut. Makcik tak payah simple. Dan Dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan pemergian mengejut pelawak dan penyampai radio tersohor Din Beramboi atau nama sebenarnya Mior Ahmad Fuad Mior Badri yang meninggal dunia pada 2 April 2010 di usia 43 tahun. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di Hospital Selayang akibat demam denggi berdarah yang membawa kepada kegagalan fungsi hati dan buah pinggang. Kehilangan beliau yang sedang berada di puncak kerjaya bukan saja dirasai oleh rakan penyiar di stesen radio Era, malah seluruh rakyat Malaysia yang setiap pagi
menantikan celoteh spontannya yang mencuit hati. Walaupun sudah lebih sedekad berlalu, legasi lawak gila-gila yang dipelopori Dan Bramboy tetap tiada galang gantinya dalam sejarah komedi Malaysia. Beliau dikenali dengan gaya jenaka yang kreatif dan di luar kotak, bermula daripada watak kartun dalam majalah Ujang hinggalah kepada gandingan ikonik bersama Dato' Aznil Nawawi dalam segmen Riuh Pagi Era. Keunikan beliau dalam menghidupkan pelbagai karakter suara dan kebolehan berimprovisasi menjadikan beliau seorang legenda yang terus dikenang sebagai pencetus revolusi lawak moden yang segar dan malah hijau sehingga ke hari ini. 3. Harun Salim Bachik. Nama I Sardinia, Datin Sardinia. Datin Sardinia? Ya. Oh. Tapi kawan-kawan I panggil I Tin Sardin. Nice. Dunia seni tanah air kehilangan seorang permata yang amat berharga apabila pelakon dan pelawak legenda Harun Salim Bachik atau nama sebenarnya Harun Aminah Rashid Salim meninggal dunia pada 8 Mac 2015 di usia 55 tahun. Allahyarham dilaporkan rebah secara tiba-tiba akibat sesak nafas ketika berhenti di hentian rehat dan rawat RNR Gunung Semanggol Perak dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur selepas menghadiri majlis perkahwinan di Pulau Pinang. Berita pemergiannya yang mengejut itu bukan saja ditangisi keluarga dan rakan artis, malah meninggalkan kesan mendalam buat seluruh peminat yang mengenali beliau sebagai figura yang sangat merendah diri dan ramah mesra. Sepanjang hayatnya, Harun Salim Bachik telah meninggalkan legasi seni yang tiada galang gantinya, bermula daripada lakonan ikoniknya dalam drama bersiri Rumah Kedai pada awal 90-an, sehinggalah gandingan fenomenal bersama Aflin Shauki menerusi kumpulan Boboy dalam Maharaja Lawak Mega. Beliau bukan saja hebat sebagai pelawak, malah dihormati sebagai bekas presiden seniman yang sering memperjuangkan nasib rakan-rakan seperjuangannya. Keupayaannya membawa watak serius dan komedi dengan sama berkesan membuktikan kehebatan bakatnya, menjadikan nama Harun Salim Bachik terus kekal sebagai rujukan dan inspirasi buat generasi pelawak serta pelakon muda sehingga ke hari ini. 2. Yus Jambu. Masalah mana jin ni? Kalau wale-wale boleh wale kaji boleh cik itu. Aha, jom. Keluarlah boleh. Keluarlah jin oi. Hai kawan. Industri lawak tanah air kehilangan sebutir bintang yang sangat menyinar apabila Yus Jambu atau nama sebenarnya Yusri bin Ido menghembuskan nafas terakhir pada 30 November 2015 di usia 39 tahun. Allahyarham dilaporkan meninggal dunia akibat serangan jantung selepas mengalami sesak nafas sejurus selesai mengadakan persembahan di dataran Merdeka. Pemergian juara musim pertama Raja Lawak ini merupakan satu kehilangan besar yang mengejutkan seluruh negara, terutamanya kerana beliau dikenali sebagai seorang rakan seni yang sangat pemurah dan tinggi budi pekertinya. Legasi yang ditinggalkan oleh Pak Yus tetap hidup segar dalam ingatan peminat melalui gaya jenaka yang unik dan tagline ikonik seperti Apapun Tak Boleh dan Come On Lah. Gandingan fenomenal beliau bersama Tauke menerusi kumpulan Jambu dalam Maharaja Lawak Mega telah mencipta fenomena tersendiri dengan lawak spontan yang mencuit hati. Selain bakat komedinya, kisah-kisah mengenai kebaikan hati dan amal jariahnya yang sering membantu mereka yang dalam kesusahan menjadi inspirasi dan buah mulut sehingga ke hari ini membuktikan bahawa beliau bukan sekadar pelawak tapi seorang manusia yang berjiwa emas. 1. Abang Boce. Minta tak kena lah. Nampak? Clue dia. Nampak tak tiga? Tiga suku kata? Tiga. Depan dia B. Kan? Ayah tahu. Tak payah nak letak balik. Pemergian mengejut Abang Boce atau nama sebenarnya Syed Umar Mohtar bin Syed Muhammad Rizwan pada 10 Februari 2020 telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam buat seluruh rakyat Malaysia. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di usia 32 tahun di kediamannya di Gombak akibat demam panas yang berlarutan. Berita kematian bintang paling bersinar dalam kumpulan Boce ini mencetuskan gelombang kesedihan yang luar biasa sehingga ribuan orang hadir memberikan penghormatan terakhir sebagai tanda cinta kepada figura yang sangat disenangi ini. Abang meninggalkan legasi seni yang penuh dengan nilai murni, terutamanya menerusi ungkapan keramatnya, kita baik ramai sayang, yang kini menjadi inspirasi buat ramai orang. Sebagai salah seorang tonggak utama dalam kejayaan Boce merangkul gelaran juara Maharaja Lawak Mega sebanyak 2 kali, beliau membuktikan bahawa bakat dan keikhlasan dalam berkarya mampu mengatasi segalanya. Selain lawak jenakanya yang menghiburkan di pentas dan layar perak, sifat beliau yang sangat memuliakan ibu serta sentiasa merendah diri menjadikan nama Abang Boce kekal terpahat sebagai
timbul pelawak yang bukan saja menghiburkan tetapi juga menyentuh jiwa. Apakah pendapat anda tentang 6 pelawak yang telah meninggal dunia? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.